Okay, jom kita start rekod permainan. Hanif leading dengan Djokovic. Okay, kita main play safe. Kiri kanan, kanan kiri. Kita ambil angle. Okay, sikit kita bagi hujung-hujung. Okay, kita bagi hujung ni. Push kanan kiri, tu je. Bila nak habis ni. Cara injured. Oh, hujung 40, masuk 15. point to Hanif. Okay, 40-15. Okay, Out. Game. out. Yes, Play. dapat menang. So, 1 point untuk Hanif. Djokovic membalas. Okay, kena. Alamak. Out. Love. 15. Try. Oh, lagi 15, laju lagi all. dia pusing. Kalau 15, 30. kena palang gol. 15, 40. Okey, makan semua. Kecau. Dah siap. Ni jalan laju je. 30, Okey. 40. Nampaknya ada sinar harapan. Fault. Fall. Dia Djokovic bagi fall. Jangan berlaku. Okey. Angle hujung tu. Yes. Deuce. Okay, deuce. Out. Advantage. Out. Player. Okay, advantage Hanif. Advantage receiver. Okay, atas line. Game, Alhamdulillah. set, and Match match. 1. Player. Alhamdulillah 1/10. So dia best of 3, best of 3. Dia punya format. Okay, selesai. Alhamdulillah. Jom. Siapa nak main?